Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Alhamdulillah yang menonton saya daripada Facebook, daripada TikTok, daripada YouTube. Terima kasih. Tasnik is coming. Salam urba, thank you. Hashtag RR tuan-tuan, Real Reform. Boleh saya tengok hashtag tuan-tuan? Hashtag RR, Real Reform. Hashtag RR tuan-tuan, boleh? Hari ni kita akan cerita Ayuh Malaysia 2.0 akan dilancarkan secara formal pada 27 hari bulan Julai ini, 27 hari bulan Julai. Dan apa dia Ayuh Malaysia ni apa sebagainya, inisiatif tu apa sebagainya, nanti kita akan tengok dan kita lihat. Saya akan terangkan sedikit, tetapi untuk tengok yang sebenar kita kena hadir pada ataupun at least dengar live dia pada 27 hari bulan nanti. Saya pun tak pasti lokasi dia. So Ayuh Malaysia ni bukanlah satu gagasan untuk nak menyaingi Parti Keadilan Rakyat, sebab itu bukan tugas Timbalan Presiden. Timbalan Presiden, itu bukan tugas Rafizi Ramli, bekas Timbalan Presiden. Untuk Parti Keadilan, yang tu kena tanya Timbalan Presiden. Minta maaf. Yang tu kena tanya Timbalan Presiden. So hari ni saya akan berbicara sedikit soal mengenai persoalan tentang 2 bulan dah lepas pemilihan Parti PKR, di mana Jeneral Perang PKR. OPR turun tu maksud dia apa? PAS nak tunggang Rafizi, takut orang tak turun perarakan. AGC tidak pernah petikai, bukan. Kita dan juga ada berkenaan dengan Najib berkenaan dengan kes Najib dan juga titah addendum dan juga titah addendum yang akan kita bicarakan pada hari ini. Terima kasih. Real Reformist, Real Reform, satu reform yang sebenar. Saya sebut semalam. Saya bebel dahululah sebelum saya start tuan-tuan. Jadi supaya kita faham, supaya kita faham dan supaya kita bawa agenda reform kita yang sebenar. Tuan-tuan, kita kena faham satu perkara, bahawa apa yang kita lakukan dalam perjuangan kita adalah perjuangan untuk membawa benda yang atau perkara yang baik, benda yang betul untuk membaiki negara kita. Untuk siapa? Bukan untuk kita, kan? Bukan untuk kekayaan kita, bukan untuk diri kita, tetapi untuk keluarga kita, untuk masyarakat dan juga untuk generasi pada masa akan datang. Supaya satu hari nanti negara kita yang dah baik ni, saya bukan kata negara kita ni teruk, banyak lagi negara tu. Negara kita yang dah baik ni, dan sebelum ini pun baik juga sebenarnya, tapi adalah kekurangan-kekurangan yang kena kita perbaiki, kita perbaiki lagi. Supaya jadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Dan nature, zulumat ilan nur. Zulumat ni kegelapan, dan juga nur cahaya ni adalah untuk mereka bertembung. Okay, kita kena faham, pertembungan di antara cahaya dan kegelapan ni akan sentiasa berlaku daripada awal zaman sehinggalah kiamat nanti akan ada berlaku pertembungan. Erti kata, bila mana ada kejahatan itu cuba untuk menguasai ataupun untuk untuk merosakkan manusia dan masyarakat, maka di situ akan ada pejuang-pejuang cahaya. Zulumati ilan nur, kita kata kan. Nur dan juga zulumat. Nur dan juga kegelapan. Kegelapan dan juga zulumat. Dan juga nur. Menarik kenapa disebut kegelapan dahulu baru disebut cahaya. Sebab saya selalu kata, apa itu gelap? Kan? Apa itu kegelapan? Kegelapan sebenarnya adalah the absence of light. Itu gelap. So, apa itu kejahatan? Apa itu kebobrokan? Apa itu kerosakan? Kerosakan is the absence of good. Kan? Kesesatan, kejahatan itu adalah apabila kebaikan itu tak ada, maka itulah wujudnya kejahatan. Maka itulah wujudnya kebobrokan. Maka itulah wujudnya kerosakan di dalam masyarakat, di dalam negara, di dalam diri kita. Ni kita jangan tengok luar tuan-tuan. Kita tengok diri kita. Kita tengok cara kita komen. Kita tengok cara kita menaip. Kita tengok cara kita memaki hamun orang. Memfitnah orang. Kita tengok diri kita ni. Muhasabah diri kita. Kalau tuan-tuan tak percaya pada Tuhan, yang tu saya tak boleh nak kata apalah. Tapi kalau kita percaya dalam, walaupun orang kata apa, sebesar zarah sekalipun, percaya kepada kewujudan Tuhan dan percaya kepada agama kita, kita akan avoid untuk menggunakan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Alah, kau pun guna perkataan. Kenapa kau nak ikut aku? Kenapa kau nak ikut orang yang jahat? Kalau kau anggap aku jahat, kenapa kau nak ikut orang yang jahat?
Kan? Kenapa nak ikut orang yang jahat? Kalau kau kata aku jahat lah, sepatutnya kalau aku anggap aku jahat, kamu sepatutnya jadi lebih baik daripada aku. Bukan jadi lebih jahat daripada aku. Sebab itu istilah ini kita kena faham bahawa bila ada kegelapan, maka perlu ada pejuang-pejuang cahaya. Perlu ada orang yang mengajak, ayuh Malaysia, ayuh ke mana? Ayuh kita ni nak ke mana? Ayuh Malaysia ke mana? Ayuh Malaysia ni ke arah masyarakat, negara, individu yang lebih baik. Yang mana pandangan mereka melangkaui bangsa, melangkaui agama. Dia melihat bahawa kita ni adalah manusia. Yang mana mereka yang berhak diberikan hak. Kalau dia warga negara Malaysia, haknya untuk tinggal di negara kita, dia berhak tinggal di negara kita. Jangan kerana dia bangsa lain, agama lain, negeri lain, maka dia jadi second class citizen. Itu adalah suatu benda yang tidak pernah diajarkan oleh tata negara, oleh perlembagaan negara dan juga oleh agama kita. Antara benda yang paling Islam datang dan hapuskan dahulu adalah racism. Adalah sifat perkauman. Saya suruh tuan-tuan hari itu, kalau boleh, bukan boleh, tadabbur balik surah Al-Hujurat. Dan surah Al-Hujurat itu mengajar kita erti jangan ada sifat perkauman. Kan? Di mana setiap innamal mu'minina ikhwah. Sungguhnya semua orang Islam itu adalah bersaudara. Kita semua ni bersaudara. Dan Allah menjadikan kita ni pelbagai kaum, pelbagai bangsa, pelbagai etnik, pelbagai latar belakang, pelbagai negeri, pelbagai daerah, pelbagai kampung. Saya dari Sarawak, tuan-tuan mungkin dari mana? Dari KL, mungkin dari Johor, mungkin dari Kelantan, mungkin dari Kedah, mungkin dari Tokyo, mungkin dari London, mungkin dari Indonesia, mungkin. Kerana apa? Untuk apa? Lita'arafu sebenarnya, untuk kita saling kenal mengenal. Apa tujuan kita kenal mengenal? Oh, macam ceramah agama pula ni. Tujuannya apa, tuan-tuan? Kita kena faham setiap orang itu, setiap bangsa, setiap agama, setiap latar belakang, semua kita ada kekurangan. Tetapi juga setiap kita ada kebaikan, ada kelebihan. Yang mana kita boleh berkongsi. Yang mana kita boleh berbincang. Ada budaya yang mungkin lebih superior daripada budaya yang lain. Ada budaya yang mungkin lebih yang kita tak terfikir. Ada benda yang mungkin kita belajar daripada orang lain. Itu tujuan kenapa Tuhan boleh tak jadikan kita ni semua satu kaum? Boleh tak, tuan-tuan? Boleh tak Tuhan jadikan kita ni semua satu kaum, satu bangsa, satu agama? Boleh tak? Boleh. Allah sebut dalam Quran. Allah berkemampuan untuk menjadikan kita semua sama. Sama je. Tak ada beza langsung. Rupa sama. Tak adalah kau kutuk muka aku kan? Muka tak jadi, muka tak jadi, muka tak siap. Kan? Tak ada kau kutuk bangsa aku. Alah, kau ni Melayu celup. Tak ada kau kutuk agama aku. Engkau Islam pun, entah Islam ke tidak, tak pakai kopiah. Tak ada. Tuhan boleh jadikan. Tapi kenapa Tuhan tak jadikan? Atas salah satunya untuk kita berkenalan. Dan kedua, untuk ujian kepada kita. Nak tengok siapa di kalangan kita ni yang lebih baik amalan dia. Lebih baik amalan dia. Kan? Supaya apa? Supaya kita jadi manusia yang terbaik. Tuhan turunkan kita dekat khalifah sebagai khalifah di muka bumi ni, orang Islam ni sebagai khalifah di muka bumi, bukan untuk menjadi tuan kepada orang lain. Kita bukan bangsa yang menjadi tuan kepada bangsa lain yang bukan Islam, bukan. Kita menjadi khalifah ni, jangan salah faham, khalifah itu bukan bermakna kita jadi tuan. Tapi bermakna kita kena jadi pentadbir yang baik. Kita membantu. Kita memperkasakan. Bukan kita jadi tuan, bukan kita jadi master slave punya mentality. Aku master, engkau slave. Aku Islam, therefore aku lebih mulia daripada engkau. Tak. Agama kita, pada anggapan kita, ya, kita lebih baik. Pada anggapan kita, pada akidah kita, ya, agama kita adalah yang terbaik. Untuk diri kita. Tetapi jangan kita gunakan alasan itu untuk kita menindas agama dan bangsa lain. Kerana the moment kita gunakan alasan itu, bermakna disitulah iman kita ataupun kefahaman kita tentang keimanan kita sebenarnya dah gone. Okay, saya nak bawa ni apa, tuan-tuan? Apa tujuan ni? Saya nak bagi tahu bahawa kita nak bawa real reform. Terima kasih Yan Lim. Yan Lim. Apa tujuan kita nak bawa real reform ni, tuan-tuan? Kita nak bawa real reform ni kepada mereka yang betul-betul faham apa itu real reform. Apa itu reformasi yang sebenar. Bukan bila dia ni di mulut, saya kata talk is cheap, cakap di mulut reformasi. Tapi bila dapat ujian kuasa, ujian duit, ujian pangkat,
Dan dapat kedudukan sikit, dia lupa segala-galanya. Kan? Dia lupa tugas dan tanggungjawab dia. Bukan kata jawatan, duit, apa semua, gaji semua tu tak penting. Tak, saya bukan kata itu. Tetapi kita kena faham apa objektif kita yang sebenarnya. Matlamat kita apa? Jangan lari dari matlamat itu. Jadi bila kita sedar matlamat kita, di mana saja posisi kita, sama ada Perdana Menteri ke, kita ketua kampung ke, kita ketua cabang ke, kita ketua ranting ke, kita faham matlamat kita. Benda macam ni kita tak ajar dalam sekolah politik di dalam PKR, kita tak ajar. Kita tak ajar sekolah dalam sekolah politik PKR, kita tak ajar ni. So saya ajar malam ni. Supaya kita dapat mengetahui ke mana arah tuju kita lepas ini. Kita nak bawa supaya orang jangan hilang kepercayaan kepada reformasi. Kita kena faham perjuangan reformasi kita ini, kita berjuang atas prinsip, bukan atas manusia. Kebetulan manusia itu berada di atas prinsipnya, kita ikut. Anwar Ibrahim berada di atas prinsip reformasi, kita ikut. Kalau dia deviate, kalau dia terpesong, maka kita kena betulkan dia. Kalau dia tak nak dibetulkan, maka kita kena tinggalkan dia. Saya tak kata dia tak betul lah. Saya kata kalau. Sama juga dengan Rafizi. Rafizi berada betul di atas jalan tersebut, maka kita kena berada bersama dengan beliau. Kita kena mendukung beliau. Tetapi the moment dia deviate, the moment dia lari daripada perjuangan, kita kritik dia, kita betulkan dia. Dia tak nak dengar, kita tinggalkan dia. Sama juga dengan Iswardi. Sama juga dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab, kenapa tuan-tuan? Kita suka atau tidak, saya hanya memahati daripada TV. Tak apalah. Tapi, ada tak peranan tuan-tuan dan puan-puan di dalam reformasi ni? Ada. Bila tuan-tuan tekan share, tekan like, mungkin tuan-tuan tak faham pun apa yang saya cakap. Dari suara dia cakap. Tapi the moment you share dan you like, tengok ada berapa orang share, tak ada orang share tuan-tuan. Boleh tolong share tak? Kan? The moment kita share, mungkin orang lain faham, orang itu lebih faham daripada kita, baru kita tahu, baru orang tu dapat. Orang tu mungkin dapat, mungkin kita tak dapat. Tak apalah. Tapi sekurang-kurang kita share. Kau faham tak? Aku tak faham apa Is cakap tadi. Kau faham? Kau ceritalah kat aku. Kan? Itulah sekarang ni kita kena faham benda ni. Now, ada tak kemungkinan, ini kita teruskan lagi. Okey tuan-tuan, ada orang tanya pada saya dalam tentang Parti Keadilan. Kita dah berjaya buang geng-geng kartel hari tu. Kita dah berjaya buang geng-geng kartel hari tu. Ada orang tanya pada saya, Is, ada tak kemungkinan kartel-kartel ini akan akan dibawa balik. Okay. Akan dibawa balik ke dalam Parti Keadilan. Saya kata jawapan ya. Dia macam ni tuan-tuan. Di dalam mana-mana parti, termasuk Parti Keadilan, terutamanya Parti Keadilan. Kalau anda keluar parti, nak masuk balik dalam parti, senang je, register balik. Kan? Tetapi kalau anda dipecat atau digantung di parti, terutama dipecat, maka tuan-tuan perlu melalui pengampunan, lembaga pengampunan. So, lembaga pengampunan ini, sebelum ini, antara yang duduk dalam lembaga pengampunan ni, ada beberapa orang yang saya kenal. Dan memang dia orang RR lah. Antaranya, ialah, ada. RR juga nama dia. Nama dia pun RR lah tuan-tuan. Saya tak nak sebutlah nama dia sebab saya tak boleh sebut yang duduk dalam lembaga pengampunan ni. Siapa antara yang saya dengar betul Allah pernah minta masuk balik di dalam Parti Keadilan tuan-tuan. Sini saya dengar betul tak ada. Dia mungkin boleh betulkan. Tian Chua, Xavier, antara orang yang nak minta masuk balik. Azmin it's just about time lah. It's just about time. Tapi saya terfikir gitu kan. Kenapa Azmin, Setiausaha Agung Perikatan Nasional, tiba-tiba tak nak sambung office dekat Kuala Lumpur? Adakah Azmin cuba nak menghancurkan Perikatan Nasional? Saya terfikir macam tu. Adakah itu sebahagian daripada janji beliau mungkin untuk nak masuk balik dalam PKR? Kan? Saya terfikir macam tu kan. Terfikir je lah. Tapi kalau dia tak masuk sekalipun, kita fikir balik lah. Siapa orang Azmin dulu, kartel dulu, yang masih ada dalam Parti Keadilan sekarang ni? Dia geng mana tuan-tuan? Dia tim mana? Tim damai ke tim hero? Tuan-tuan fikirlah sendiri. Alright. Okay. Saya bawa cerita Najib dahulu. 20 minit saya ranting, saya bawa cerita Najib. Alright.
Semakan Najib boleh didengar lebih awal jika AG akui wujudnya titah addendum. Okay. Mahkamah Persekutuan diberitahu permohonan semakan kehakiman oleh Najib Razak sepatutnya boleh didengar lebih awal jika di Mahkamah Tinggi jika peguam negara mengakui wujudnya tambahan titah addendum berkait hukum penjaranya. Okay. Peguam kepada bekas Perdana Menteri berkata, AG membantah permohonan Najib untuk mendapatkan kebenaran semakan dengan alasan affidavit sokongan berdasarkan maklumat kabar angin spekulatif dan kononnya perintah berkenaan tidak wujud. Di Mahkamah Rayuan pun AG tidak mengesahkan kewujudannya namun akhirnya membuat pengakuan di Mahkamah Persekutuan, kata Syafiee. Hakim Zabari Yusof turut menganggotai jemaah panel ini. Pada pertengahan 2 Julai lalu, Syafiee telah mengemukakan Ahmad Tahriruddin yang menjadi peguam negara ketika itu mengakui wujudnya perintah tambahan itu tetapi mempertikaikan keaslian dan juga kesahihannya. AG kini merayu untuk membatalkan keputusan majoriti 2-1 pada 6 Januari yang membenarkan permohonan Najib mengemukakan bukti tambahan dan mengarahkan Mahkamah Tinggi mendengar semakan kehakiman itu. Najib mahu kerajaan melaksanakan perintah tambahan bertarikh 29 Januari 24 yang membolehkannya menjalani hukuman baki penjara di bawah tahanan rumah. Syafiee berkata, Najib wajar diberi kebenaran kerana beliau mempunyai kes yang boleh dipertikaikan. Menurutnya, anak guamnya telah dipermainkan kerana responden tidak memberi jawapan muktamad sama ada perintah tambahan itu wujud atau tidak. Beliau menyifatkan tindakan AG yang tidak menyerahkan dokumen tambahan itu sebagai satu kegagalan dan menyatakan Hakim Mahkamah Tinggi telah silap apabila mengatakan beliau tiada kewajipan untuk berlaku jujur pada peringkat semakan, sesuatu yang disifatkan Syafiee sebagai tragik. Hakim malah menyatakan kami sedang mencari bukti secara rambang, katanya. Syafiee berujar AG mempunyai kewajipan mendedahkan perintah tambahan itu dan mendakwanya bersalah kerana tidak melaksanakan titah diraja. Najib mengetahui tentang kewujudan perintah itu tidak lama setelah Lembaga Pengampunan Wilayah mengumumkan mengurangkan hukuman penjara dari 12 kepada 6 tahun serta pengurangan denda dari 210 juta kepada 50 juta. Najib memfailkan permohonan berkenaan semakan kehakiman dengan menyatakan affidavit yang difailkan oleh Presiden UMNO dan Menteri Besar Pahang berdasarkan maklumat yang mereka peroleh daripada telefon bimbit Tengku Zafrul. Namun Mahkamah Tinggi menolak permohonan tersebut. Anak Nizar turut memfailkan affidavit sebelum pendengaran di Mahkamah Rayuan bagi menyokong permohonan bapanya yang akhirnya dibenarkan oleh mahkamah itu. Semasa menjawab hujah Syafiee, Peguam Kanan Persekutuan Syamsul Buah Hassan mengesahkan bahawa AG mengakui kewujudan perintah tambahan semasa berhujah pada 2 Julai lalu. Hasnah kemudian menyatakan isu mengenai bukti baru bukan lagi menjadi pertikaian. Bagaimanapun, Syamsul menegaskan perkara itu tidak bersifat akademik kerana kriteria untuk menerima bukti baru tidak dipenuhi. Kes dirujuk Syafiee berhubung kewajipan keterbukaan oleh pihak berkuasa awam juga tidak relevan, katanya. Hasnah memaklumkan bahawa tarikh keputusan akan diumumkan kepada pihak-pihak anda yang terbabit. Okey. Dia pertikaian addendum ni tuan-tuan, daripada tempoh hari kenapa ada pertikaian tentang addendum ini? Dia simple saja, kita kena faham bahawa ada ke tidak addendum tersebut. Itu persoalan utama. Addendum, titah addendum yang Najib persoalkan itu ada ke tidak? So, soalan kita, Najib mengatakan bahawa titah addendum itu ada. Okay, itu kata Najib. Jadi, bila nak bawa ke mahkamah, mahkamah tanya, mana titah addendumnya? So, Najib kata ada affidavit dari Zahid Hamidi dan juga dari Menteri Besar Pahang bahawa mereka telah melihat telefon bimbit yang ada gambar affidavit, gambar orang kata titah tersebut oleh Tengku Zafrul. Daripada telefon Tengku Zafrul, dia mengambil gambar di atas kertas yang ditunjukkan ataupun mungkin gambar daripada Sultan Pahang. Okay, itu bukti yang mereka bawa affidavit tersebut. Jadi Mahkamah Persekutuan mengatakan, tak boleh lah. Mana boleh macam tu? Kalau betul ada, tunjukkanlah physical evidence-nya. Sebab apa? Sebab yang mengatakan bukti itu wujud adalah Najib. Maka Najib kenalah bawa bukti tersebut. Okay. Najib kena bawa bukti tersebut. Bukannya tugas pendakwa raya nak mengatakan dia ada. Tugas Najib kena membuktikan. So, macam mana Najib nak buktikan, tuan-tuan? Antaranya dia kena sapina lah Sultan Pahang. Ataupun dia kena sapina lah mungkin AG Tan Sri Ahmad Tahriruddin pada waktu itu. Tapi dia tak bawa. Jadi, of course Mahkamah Tinggi akan tolak sebab dia adalah cakap dengar hearsay. So, bila masuk ke Mahkamah Rayuan, pada masa itu anak Najib bawa surat daripada istana. Surat itu mengatakan, ya, ada baginda mengeluarkan
titah addendum tersebut. Jadi Mahkamah Maruan mengatakan, in light of, disebabkan oleh ada bukti baru ini, maka rayuan Najib diterima. Kemudian pendakwa raya merayu, pergi ke Mahkamah Rayuan sekarang, Mahkamah Persekutuan sekarang ini, pendakwa raya mengatakan bahawa di dalam hujahan, dia kata, Najib ada peluang untuk present benda itu pada waktu Mahkamah Tinggi. Tetapi dia tak bawa pun. Dan kewajipan untuk present itu adalah pada Najib, bukan pada pendakwa raya. Najib pula berhujah, Peguam Najib berhujah mengatakan, sepatutnya kena tunjuklah masa kami tanya kepada Peguam Negara kena tunjuklah bahawa dokumen itu wujud. Dan Peguam Negara mengakui bahawa dokumen itu wujud, cuma tidak mengetahui sahih atau tidak pada 2 Julai pada perbicaraan pada Mahkamah Rayuan. Okay, itu pertikaian. So, wujud atau tidak? Okay. Now, adakah dia wujud atau tidak is pendapat saya lah. Ini my personal opinion. I think in this case, berkemungkinan besar mahkamah akan kata tidak wujud. Ini my opinion. But I could be wrong. So, katakanlah wujud. Katakanlah Mahkamah Persekutuan kata, dia buat keputusan, okay, titah addendum itu wujud. So, what's next? Adakah Najib akan terus dihantar ke rumah? Belum lagi, tuan-tuan. What's next adalah dia akan kembali ke Mahkamah Tinggi. Ini in my opinion lah, I could be wrong. Kembali ke Mahkamah Tinggi, dan Mahkamah Tinggi hendaklah membicarakan apa, tuan-tuan? Membicarakan sama ada titah addendum itu betul atau tidak. Tadi berwujud, titah addendum wujud atau tidak. Kemudian membicarakan dia betul atau tidak. Betul ni macam mana? Dari segi prosedur. Yang ini bukan membicarakan prosedur, yang itu baru membicarakan wujud atau tidak. Ini yang ramai orang tak faham ni. So, kalau sekiranya Mahkamah Persekutuan mengatakan tidak wujud, so bagaimana? Maka tidak perlu kembali ke Mahkamah Persekutuan, settle. Faham? Sebab kenapa wujud atau tidak is? Kalau dia wujud, maka kita kena tengok prosedur pula. Adakah pada ketika tuanku katalah betul wujud, katalah memang betul wujud, disahkan wujud, prosedurnya adakah sewaktu Tuanku Sultan Abdullah mengeluarkan titah addendum itu memenuhi elemen-elemen di dalam pengampunan sebagaimana dikehendaki oleh perlembagaan? Kalau ya, maka dengan itu Najib boleh ditahan di rumah. Kalau tidak, maka still tidak. Antaranya adalah masa tempoh. Sewaktu titah itu dikeluarkan, adakah baginda masih lagi yang di-Pertuan Agong? Itu soalan pertama. Adakah titah itu dibawa di dalam lembaga pengampunan? Itu yang kedua. Perlu ke titah itu melalui lembaga pengampunan? Itu yang ketiga. Itu soalan-soalan lah. Perlu ke nak melalui proses itu? Itu soalan-soalannya. Jadi soalan-soalan ini, tuan-tuan, mahkamah kena jawab nanti. Bukan saya. Ini saya terus je. Jangan marah saya pula kan. Saya kata ini yang kita terus. Alright. Okay. Sebelum kita pergi kepada ni, mana tadi? Alah, saya terpadam. Okey, tentang, saya terus pergi kepada ni lah, tuan-tuan, tentang OPR. Hari ini kerajaan telah mengumumkan bahawa OPR, Overnight Policy Rate, telah diturunkan kepada 2.75%. Kan? OPR telah diturunkan kepada 2.75% daripada 3%. Okey, saya bacakan. Saya tak tunjuk pada tuan-tuan, tapi saya bacakan. Bank Negara turunkan OPR kepada 2.75%. Okey. Jawatankuasa Monetary Bank Negara hari ini mengurangkan kadar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas kepada 2.75%. Sorry, tuan-tuan. BNM berkata kadar tertinggi dan terendah koridor OPR masing-masing dikurangkan kepada 3% dan 2.5%.
Petunjuk terkini menandakan pertumbuhan global yang berterusan disokong oleh perbelanjaan pengguna yang berdaya tahan dan sedikit sebanyak menerusi aktiviti yang dilakukan. Antara sebab utama juga adalah kerana pada baru-baru ini kita mendapati inflasi negara kita telah turun kepada 1.2%, which is something yang sangat rendah lah. 1.2%. So, apa signifikasinya OPR ni, tuan-tuan? You can expect next month, bulan depan kalau tuan-tuan beli rumah ke, beli kereta ke, menggunakan BLR, base lending rate, ataupun menggunakan unfixed interest rate, maka jumlah loan tuan-tuan boleh menurun. Mungkin dia tengok pada bank lah. Tuan-tuan kena tanya bank tuan-tuan lah bila dia akan menurun kan. Tapi berkemungkinan bahawa next month punya bayaran, kalau dia tak prorate kan pun, kalau tak next month, next ni dah bulan apa ni, 9 bulan lah. Mungkin next month, Ogos ataupun September, tuan-tuan akan dapati bahawa jumlah loan tuan-tuan tu akan turun. Now, di dalam ekonomi ni tuan-tuan, kita kena faham satu perkara tau. Naik turun ni jangan kita anggap bagus tak bagus. This is good untuk kita. Yalah, turunlah loan tuan-tuan kan. Sebelum ni tuan-tuan mungkin katalah bayar loan rumah 1,500 katakan. Mungkin kalau OPR turun, BLR tuan-tuan turun, mungkin tuan-tuan bayar RM1,450. Mungkin jimat RM50. Mungkin jimat RM80. Whatever. Ada amount dia ni mungkin akan berkurangan. Mungkin dia tuan-tuan jimat RM20-30. It doesn't matter. Tapi turunlah. Adakah inflasi tu tinggi bagus is, rendah bagus is? Dia bukan masalah tinggi rendah. Dia ada range dia. Dia macam kita ada kereta lah. Kita nak pergi ke satu destinasi. Tuan-tuan nak kena pergi satu destinasi. Kalau enjin tuan-tuan tak bergerak, bagus tak bagus? Tak bagus juga. Kalau enjin tuan-tuan bergerak terlalu laju pun, bagus tak? Tak bagus juga. So, dia mesti dalam range. Contohnya, kalau lebuh raya 110. Okay, 110 bagus tak? Bagus. Okay. Lebih 110, tak bagus. Berbahaya. Kena saman dan sebagainya. So, dia mesti range 110. Tapi kalau kita bawa 20 je is, boleh juga. Tapi tak sampai. Bukanlah tak sampai. Sampailah. Kau apa nak sampai? Kalau tuan-tuan bergerak daripada KL nak pergi ke Johor Bahru, katakan. Bergerak 20 km sejam. Sampai tak? Sampai. Tapi sampai tengah malam kalau bergerak pagi kan. Jadi, kita nak dia dalam range yang bagus. Range apa yang bagus is? Range yang bagus macam saya sudah kata, 1.5 to 2.5%. Terlalu tinggi bermakna barang kita naik terlalu cepat harga dia. Terlalu rendah bermakna ekonomi kita tidak berkembang. Itu maksud dia. Kita kena faham maksud inflasi tu. Kalau terlalu rendah, ekonomi kita tidak berkembang dengan baik. Terlalu tinggi bermakna kita tidak ada kawalan menyebabkan harga barang naik terlalu mendadak. Jadi OPR ni adalah satu benda, satu mekanisme yang digunakan untuk kontrol, antaranya adalah inflasi. Kalau inflasi terlalu tinggi, bermakna rakyat ni banyak duit dan dia berbelanja. Berbelanja. So, inflasi naik. Maka dinaikkan OPR supaya rakyat bayar hutang lebih. So, akhirnya kita berjaya inflatekan balik. Kurangkan balik perbelanjaan untuk inflasi itu kurang. Tapi bila inflasi dah terlalu kurang, sampai 1.2 nak mencecah 1 dan mungkin bawah 1, maka kerajaan turunkan OPR supaya rakyat berbelanja. Peliklah ekonomi ni is. Nak suruh kita belanja ke tak nak suruh kita belanja? Itu saya kata tadi. Ekonomi ni yang saya sebut OPR ni macam kita tekan pedal kereta lah. Macam kita tekan pedal kereta. Masa kita tekan tu, jangan terlalu kuat dan jangan terlalu lemah. Mesti dia tengah-tengah. So OPR ni nak kontrol lah. Dia macam pedal kereta lah. Dia akan kontrol. Dia akan gauge, dia akan kontrol untuk memastikan bahawa dalam keadaan tidak terlalu teruk, kita kata. Kan? Tidak terlalu laju. Maksudnya, kita punya inflasi tu terlalu tinggi. Ataupun tidak terlalu perlahan sehingga ekonomi kita tidak berkembang. So, is this good for us? Good. Tetapi untuk kita lah, untuk rakyat lah. Tetapi kita kena berhati-hati juga. Ditakuti kalau sekiranya perkara ini menunjukkan bahawa ekonomi kita ni sekarang berada dalam keadaan lemah, and itu yang berlaku. Bukan, ekonomi ni bukan salah negara kita. Bukan salah kerajaan madani ke bukan. This is global economy now slowing down. Kita dah ada 25% tarif daripada US. Kita lepas tarif itu kita dapati bahawa slowing down ni berlaku seluruh dunia. Kalau kita tengok bursa saham sekarang ni pun dia agak perlahan. Siapa yang main saham dia tahulah. Kan, siapa yang main saham dia tahu. So dia agak perlahan sekarang ini. Dan itu on OPR, dan kita harap yalah kita dapat kontrol
kita ada mekanisme untuk control semua ni. It's good for us, it's good for the people, but at the same time kita kena cautious jugalah supaya dan saya rasa kerajaan ada mekanisme untuk memastikan bahawa kita tidak dalam keadaan yang terlalu teruk. Dan MCA nampak benda ini, saya baca MCA gesa kerajaan buat langkah sokongan ekonomi susulan penurunan OPR. MCA menggesa kerajaan melaksanakan langkah sokongan ekonomi secara bersepadu susulan tindakan BNM menurunkan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas kepada 20.75. Sesuai Jawatan Sosial Ekonomi dan juga Hal Perusahaan Kecil dan Sederhana, Lee Kah Hing menyambut baik penurunan tersebut dan menyifatnya sebagai tindak balas proaktif terhadap kebimbangan mengenai kelembapan ekonomi domestik dan ketidaktentuan global. So, bila OPR menurun, tuan-tuan, kita ada lebihan duit, so kita boleh berbelanja. Namun begitu, jawatankuasa menegaskan bahawa pelonggaran dasar monetari semata-mata tidak mencukupi untuk menggiatkan semula momentum ekonomi atau mengembalikan keyakinan rakyat. Saya setuju. Langkah BNM ini tepat, namun tanpa dasar fiskal dan struktur yang diselaraskan oleh kerajaan, kesannya terhadap PKS dan isi rumah biasa akan tetap terhad, kata Lee. Hari ini BNM menurunkan OPR macam saya kata tadi. Lee mencadangkan yang pertama pengenalan skim pembiayaan khas dengan kadar faedah rendah untuk PKS, penyediaan sokongan kos sara hidup secara bersasar, pengurangan atau penggantungan sementara cukai tidak langsung ke atas barang asas termasuk makanan keperluan, mempercepatkan pelaksanaan projek infrastruktur awam bagi mencetuskan kesan penggandaan dalam ekonomi. Baik, dia ada sebut tadi tentang penyediaan kos sara hidup secara bersasar atau voucher digital. Yang ni saya setuju, tuan-tuan, dan itu sebenarnya atas tujuan yang Rafizi buat dahulu untuk padu. Tuan-tuan ingat padu? Okey. Apa tujuan Rafizi buat padu, tuan-tuan? Ni dia nyatakan dalam salah satu forum, dalam satu town hall disebut. Dia kata apa tujuan dia buat padu? Sebenarnya Rafizi ni dia buat padu atas tujuan dia tak nak lagi rakyat pergi cari bantuan daripada kerajaan. Itu tujuan dia. Dia kata, kenapa perlu rakyat nak isi borang, nak pergi cari bantuan? Sedangkan kita dah ada data semua rakyat tu. Kita dah tahu siapa senang, siapa susah, siapa yang kerja, siapa dapat pendapatan, siapa yang tak dapat pendapatan, siapa yang layak, siapa yang tak layak. Kita dah ada data tu. Cuma data tu scattered, dia bertaburan. Jadi padu dia menyatukan data itu dan kita boleh nampak dah sebenarnya. Dia bercita-cita, dia melihat akan tiba satu masa, rakyat tak perlu cari kerajaan untuk bantuan. Kerajaan dah tahu dah rakyat tu susah dan dia yang bagi bantuan terus kepada rakyat. Tapi adalah beberapa pihak yang tak setuju dengan benda ni. Dia kata kalau kita tak bagi, inilah bread and butter kita sebagai parti politik. Kita parti politik ni kita kena bagi jumpa rakyat, kita bagi bantuan kepada dia. Bagi orang-orang politik dia tak suka. Tapi bagi Rafizi dia kata, kenapa? Kerja ahli politik bukan itu. Kerja ahli politik adalah buat polisi. Bantuan untuk kita bagi kepada rakyat itu, kerajaan kena buatlah, salurkanlah terus. Kalau ada dana, contoh voucher digital ke apa ke duit, yang mana, salur terus dalam akaun rakyat. Kenapa YB kena isi borang, YB kena chop, YB kena ni sign, kena sokong, kena masuk parti, baru boleh dapat bantuan? Kenapa? Masa itu sebenarnya dah kena berlalu. Itu tujuan padu, tuan-tuan. Itu tujuan padu. Tapi, yelah, tak dimeteri, tak tahulah akan terlaksana atau tidak kan. Dan dengan padu ini juga kita kata, sepatutnya benda itu akan memudah cara. Kenapa? Kita tahu perasan tak? Kenapa SST diperluaskan tiba-tiba pada bulan Jun hari itu? Julai. Kenapa SST 1 Julai ni diperluaskan? Tuan-tuan, dengar, memang SST ni akan diperluaskan, dah disebut dalam bajet pun, cuma perincian dia tak ada. Sepatutnya, pada bulan Jun ini kita ada penyelarasan subsidi. Dia macam ni, kerajaan, kita kutip hasil kerajaan ni hujung tahun. Tengah tahun ni biasa kerajaan tak ada duit. Kerajaan dah buat calculation dah tengah tahun kita tak ada duit. Jadi macam mana kita nak buat ni? So apa yang kerajaan buat adalah antaranya penyelarasan subsidi. Kalau kita selaras subsidi hari tu, kerajaan boleh dapat dalam lingkungan 8 ke 10 bilion. Cukup untuk at least another 3 months. Cukup untuk another 3 months. Lepas 3 bulan tersebut, lepas 3 bulan baru kita akan cerita tentang penyelarasan ataupun perluasan SST. Kan, perluasan SST. Jadi itu kepentingan padu dan juga SST. Kalau kita tengok bagaimana mekanisme tersebut seharusnya berlaku. But, dia tak berlaku, jadi tak apalah. Dan hari ini juga Rafizi ada mengeluarkan kenyataan. Rafizi tak akan menyertai perarakan peguam yang akan berlangsung pada Isnin ini sebab dia tak nak nanti dilihat sebagai orang yang
ahli parlimen yang cuba untuk mempengaruhi sebab dia ahli parlimen kerajaan. So dia tak boleh hadir, nanti dilihat mempengaruhi keputusan. Yalah, kalau dia ada kat situ nanti membangkang tunggang ataupun kerajaan marah. Benda-benda macam tu kita tak nak. Dia tak nak. Jadi dia tak nak. Dalam masa sama juga, PAS mengatakan kalau sekiranya, ini pembangkang kata, kalau sekiranya Rafizi nak kami, ahli-ahli pembangkang ini, sokong Rafizi untuk RCI, maka Rafizi kena turun di dalam perhimpunan, turunkan Anwar yang akan berlangsung tidak lama lagi. Okey. So Rafizi balas, dia kata, Rafizi bidas PAS beri kata dua untuk sokong RCI kehakiman. Ahli Parlimen Pandan hari ini memberi peringatan kepada PAS agar tidak mengulangi kesilapan yang pernah berlaku ketika skandal 1MDB. Kali ini dalam sisakan penubuhan RCI berhubung isu kehakiman. Saya minta satu saja, PAS jangan ulang kesilapan semasa skandal 1MDB dulu. Apa PAS kata pada waktu itu? PAS kata, kami puas hati. Kami susah payah membuktikan penyelewengan, dia mudah saja pergi jadi auditor dan umum mereka berpuas hati untuk kes 1MDB. Rafizi mengulas kenyataan Timbalan Presiden Tuan Ibrahim bahawa parti itu bersedia menyokong cadangan penubuhan RCI jika bekas Menteri Ekonomi turut serta dalam perhimpunan turun Anwar. Tuan Ibrahim dilaporkan berkata kehadiran Rafizi akan memberi istak jelas bahawa dia benar-benar bahawa melihat isu tersebut disiasat secara bebas dan telus. Namun bagi Rafizi, kata dua yang diberikan PAS itu adalah menunggang. Tegasnya, isu kebebasan kehakiman sepatutnya dilihat secara objektif dan bukan dijadikan alat politik. PAS bagi kata dua kepada saya bahawa mereka hanya akan sokong cadangan RCI mengenai badan kehakiman jika mereka sertai perhimpunan turun Anwar. Itu kenyataan Tuan Ibrahim Tuan Rahman. Sokongan bersyarat ini maksudnya dia nak menunggang lah katanya. Rafizi turut memaklumkan bahawa 9 ahli PKR termasuk dirinya telah menghantar surat rasmi kepada semua ahli parlimen mengenai cadangan RCI tersebut. Dari situ kita lihat siapa yang bersetuju dan siapa tidak bersetuju. Okey. Di sini juga jelas tuan-tuan, kita nampak bagaimana PAS tak faham isu ini. Dia macam dulu bila PAS, masa tu Tuan Ibrahim ke siapa, pergi jumpa 1MDB, jumpa auditor pun explain. Wah, Ana puas hati. Ana puas hati, dia kata, saya puas hati. Dia tak faham pun apa yang auditor tu cakap tentang 1MDB. Last kita buktikan 1MDB, SRC semua ada penyelewengan. Sekarang ini bila kita timbul isu kehakiman, dia nak tunggang isu itu untuk politik dia. Kita kata bahawa kita nak buat RCI untuk meneliti di mana kelemahan pelantikan ketua hakim tu sehingga terlewat. Diorang pula kata ini menunjukkan bahawa Anwar wajib diturunkan. Apa kena-mengena? Itu agenda politik kamu. Kita nak melihat supaya kita dapat memperkasakan kehakiman. Diorang tak nampak benda ni. Dia kata dia tak nak bersama. Itu menunjukkan bahawa mereka memang tidak benar, tidak faham, tidak tahu dan tidak ikhlas pun dalam memperjuangkan isu rakyat. Yang mereka tahu ada agenda politik, yang penting agenda politik itu terlaksana. Tuan-tuan, simple je. Kalau nak turun Anwar, tuan-tuan, ini saya cerita. Kalau nak turun Anwar, dekat mana kita nak buat turun Anwar ni? Tuan-tuan, saya nak tanya. Lepas berhimpun rakyat tu, turun ke Anwar? Lepas berhimpun rakyat itu, katakanlah turun Anwar berapa bulan saya pun tak tahu. Esoknya turun ke Anwar? Hari itu turun ke Anwar? Tak. Terbaik, thank you Wafa. Terbaik adalah dia orang bawa usul ni ke dalam mana tuan-tuan? Parlimen. Kenapa tak gunakan parlimen untuk bawa usul supaya undi percaya atau tidak percaya terhadap Perdana Menteri? Kenapa tak bawa? Dia tolak. Tak ada. Saya pernah tanya speaker. Kau tanya speaker, kau kenal speaker? Apa dia tak kenal speaker? Saya kenal speaker lah. Saya memang kenal speaker. Kadang-kadang adalah minum kopi dengan dia. Kadang-kadang, bukan saya nak cari projek, bukan. Kadang-kadang, kami kenal lama. Saya kenal Tan Sri Johari ni lama. Saya pernah travel dengan beliau. Ni cerita humble. Kami pernah makan di tepi jalan bersama. Dia pernah minum air, duduk atas lantai, kami berdua. Sementara menunggu ada seseorang itu tengah shopping. Kami pernah. Ni sebelum jadi kerajaan. Ni sebelum. Masa kami jadi pembangkang dahulu. Kami memang rapat. Dululah. Sekarang bila dia jadi speaker ni, kita pun pandang dia Tan Sri kan. Kita orang biasa je. Tapi dia orang yang sangat humble. Okey, saya tanya dia, Tan Sri. Masa usul dahulu. Ada ke usul masuk ni nak buka? Ni bukan sekarang ni, sebelum ni. Setakat yang kita borak ni tak ada, dia kata. Masa tu dah
I think sehari lagi dia kena bawa usul ni, kena 14 hari tuan-tuan. 14 hari sebelum sidang parlimen dia kena hantar usul. Masa tu I think sehari 2 hari lagi sebelum tempoh 14 hari itu tamat, usul tu tak dihantar. You see? So kalau dia benar-benar ikhlas, PAS ni benar-benar ikhlas nak memperjuangkan, dia kena bersama dengan Rafizi. Tapi dia tahu kalau dia bersama dengan Rafizi, nampak kebodohan dia. Macam dia menyokong Rafizi pula. Macam betul lah Pak Rafizi kata bodohnya. Kami tak fikir benda ni dulu kan. Tengok PAS tuan-tuan, PAS tak fikir pun, Bersatu tak fikir pun benda ni. Setahun dah berlalu, dia orang tak fikir, dia orang tak pick up. Sebaliknya, turun Anwar. Bila kita tanya turun, kenapa? Entahlah. Turun je lah kot. Kenapa? OPR dah turun sekarang. Kita nak turun Anwar, tapi yang turun OPR, yang turun inflasi. Inflasi turun, OPR turun. Macam mana nak turun Anwar sedangkan zaman dia lagi teruk. Zaman dia PAS memerintah lagi teruk tuan-tuan. Kita kena kurung, kita kena berhutang. Nak beli barang pada waktu itu, kena keluar duit sendiri daripada KWSP. Sampai dah habis pun COVID, ada juga orang-orang dia memekak supaya keluar duit lagi daripada KWSP. Ini hasil daripada ajaran PAS lah, ajaran sesat PAS. Kan? Dan itulah dia ajaran sesat PAS. So bagi saya, isu kehakiman ni bukan isu politik, dia isu justice. Saya sebut semalam silap, JAC itu bukan Justice Appointment Committee, Commission Council. Dia Judicial Appointment Council. Saya ni bila dah laju sangat bercakap, kadang-kadang otak saya ni tak sampai. Judicial Appointment Council ataupun Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Okay, saya betulkan benda tu. Dan menceritakan tentang benda ni tuan-tuan, LOD. Hari tu menantu Hadi Awang ada buat posting ni, dah habis cerita tunggang tadi. Ini menantu Hadi Awang ni, Ustaz Zaharuddin ni, ada buat satu posting. Okay, dia buat satu posting tentang dia kata 20-30 apa something nanti kita akan tengok tak mustahil China akan jadi Perdana Menteri, dia kata. Saya kata kalau China jadi Perdana Menteri, salah ke? Kalau dia Islam? China tu Islam, dia jadi Perdana Menteri, salah tak? Macam mana kalau Iban jadi Perdana Menteri tuan-tuan? Orang Iban yang Kristian. Macam mana kalau orang Bidayuh? So ada masalah tak? Kan? Oh tak ada dia orang Bumi Putra. Ya ke? Korang tak ada masalah? Korang ada masalah tak ada masalah kalau bukan Melayu yang jadi Perdana Menteri? Sebab apa tuan-tuan? Bukan Perdana Menteri 5 tahun sekali je. Yang kekal tu adalah jawatan Sultan dan juga Yang di-Pertuan Agong. Kalau Sultan dan Yang di-Pertuan Agong berkehendak, dia berkehendak lah. Tetapi, okey, tak apalah, itu cerita lain. Dia letak gambar seorang general, masa tu kenaikan pangkat seorang Cina lah. Orang Cina ni naik pangkat, kan, dia naik pangkat. Okey, dapat pangkat. Dia kata, bayangkan Cina ni nanti hari nanti jadi Perdana Menteri, dudak-dudak, dia letak gambar general tu. Tak ada kena-mengena lah gambar tersebut dengan kenyataan dia, memang tak ada kena-mengena pun. Saya pun tahu, saya baca kenyataan itu tak ada kena-mengena. Dia kata gambar ini hanya sekadar hiasan. Okey. Lepas itu, apa yang berlaku? Stephen Sim, dia buat kenyataan. Inilah kenyataan resis dan sebagainya, disebut macam tu dan sebagainya. Kan mempertikaikan pelantikan apa orang kata, bukan general, pelantikan tertinggi di dalam tentera dan sebagainya. So Zaharuddin, dia kata itu fitnah. Saya tak pernah mempertikaikan pelantikan tersebut. Sebaliknya saya hanya menggunakan gambar itu sebagai hiasan saja. Kalaulah sebab general itu dulu 23 tahun dulu mak bapak dia datang ke Malaysia, dia jadi Malaysia as a second home. So sekarang dia jadi warga negara. So dia kata tak mustahil kita jadikan Malaysia second home, nanti akan jadi berlaku macam tu. So dia ambil contoh gambar general tu. Okey. Dia kata saya tak pernah mempertikaikan pelantikan tersebut, cuma saya kata benda lain. Sim telah memfitnah saya. Jadi dia hantar LOD. Bila dia hantar LOD, dia pergi masa itu hari Khamis 3 hari bulan yang lalu, 3 bulan Julai. Dia kata, dia letak dalam Facebook dia, saya tak nak tunjuk lah ni. Bukan, kalau saya tunjuk ni nanti hang telefon laptop saya. Kan? Dia pergi hantar, dia kata, office tutup. Mereka tak nak menerima LOD kami. Stephen Sim katalah, saya dah tulis dekat banner tu, dah ada letak. Office ditutup pukul 3 kerana salah seorang staff dia ke apa, ada kematian. Jadi mereka semua pergi ke kematian tersebut. Bukan kerana takut nak terima LOD.
Dia siap keluar Facebook tu. Kita tak dapat menyerahkan kerana Steven Sim takut menerima dan tutup office. Allah. Jadi hari ini, LOD buat SIM diserah. Menantu Hadi dijamu mi goreng. Yang di-Pertua PAS kawasan Sungai Buloh, Zaharuddin akhirnya berjaya menyerahkan sendiri LOD kepada Menteri Sumber Steven Sim. Sebenarnya LOD ni tak perlu dia hantar pun. Kan dia tak perlu dia yang hantar. Dia sebenarnya lawyer punya tugas, budak dia boleh hantar. Tapi sebab dia nak trick, dia nak apa? Dia nak visibility lah. Okey lah, tak apalah. Hantar dia lah. Dia nak hantar boleh, tak ada masalah. Cubaan kali pertama Zaharuddin menyerahkan LOD tidak berjaya. Susulan pejabat pusat ditutup kerana ada kematian. Semalam saya serah by hand. Surat diserahkan ada atas 2 fitnah, hina Angkatan Tentera Malaysia dan juga resis. Yang resis ni dia kena lah. Surat diserahkan pada 8 Julai. Terdahulu Malaysia Kini melaporkan Zaharuddin memulakan tindakan undang-undang terhadap SIM berhubung dakwaan dia difitnah oleh pemimpin berkenaan. Hina Angkatan Tentera Malaysia dan juga resis. Okey, apa pendapat? Pendapat saya SIM boleh menang. Dia hina Angkatan Tentera. Dia macam ni tuan-tuan. Dia sebut tentang bangsa Cina akan jadi Perdana Menteri, habislah negara kita, bla 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 semua. Lepas tu dia letak gambar apa orang kata pegawai Angkatan Tentera yang berbangsa Cina tersebut. What does it mean? Apa maksud dia? Kan? Hantaran tersebut. Apa maksud hantaran tersebut? Kenapa nak letak gambar apa orang kata meletak gambar pegawai tentera tersebut kalau dia tak ada kaitan dengan posting dia, walaupun hanya ditulis itu hanya sebagai hiasan, tetapi dia refer, so I think dalam kes ni SIM boleh menang, cuma SIM tak dapat apa-apa lah sebab kena saman, but it's a good visual effect lah, terutama SIM ni agak terkenal juga tau. Steven Sim ni agak terkenal juga, right, agak terkenal. Baik. So, kita tunggulah nanti macam mana. Membawa saya kepada poin saya yang terakhir, tuan-tuan. Soalan saya, di mana general perang kita ni? Hashtag RR boleh, tuan-tuan. Hashtag RR. Kita nak tanya soalan ni, general perang kita ni kat mana, tuan-tuan? 2 bulan dah berlalu dah. Kan? 2 bulan dah berlalu pemilihan parti. Okay? Kami dah move on dah pun. Rafizi pun dah move on. Okey, mula-mula dahulu lepas pemilihan parti, Izzah pergi ke haji, naik haji. Okeylah, dia naik haji, tak apalah. Hajjah Izzah dah naik haji. Okey, tak apa, kita fahamlah. Alright. Dia naik haji kan. Lepas tu saya tunggu juga, okeylah. Kadang-kadang bila kita naik haji, bukanlah bermakna terus apa orang kata terus tertutup, terus berhenti operasi, tak adalah sepatutnya kan. Serahkanlah tugas tersebut kepada orang lain. Kan sebagai general perang, kita nak menghadapi Sabah, nak menghadapi Melaka, nak menghadapi Johor, kita nak menghadapi PRU, kita kena bersedialah. Sekarang ini apa plan dia? What's the plan? 2 months already. What's the plan? Sebaliknya, bekas timbalan presiden hari ini bukanlah tiba-tiba, saya dah tahu dah. Hari ini semalam mengumumkan melancarkan Ayuh Malaysia yang mana akan dilancarkan pada 27 hari bulan ini. There's a plan. Itu rancangannya. Tujuannya social enterprise, bagi tujuan untuk mengambil masyarakat, membantu masyarakat melalui bukan cara politik tapi cara lain. Kita membina jaringan, kita membina kekuatan, membina keyakinan rakyat melalui kaedah tersebut. Ayuh Malaysia. My question is, sekarang ini, Rafizi dah buat. Dia bukan timbalan presiden saya. Dia bekas. Dah habis dah, Raf. Kau pergi sana. Dah, Raf, kau pergi sana. Kau duduk buat kerja kau elok-elok. Duduk sana. Sekarang ni aku nak, ni general perang aku ni. Ni general. Ni saya di bawah belakang dia ni. Saya yang menunggu arahan ni. What's the plan? What's the plan? Apa plannya? What's the plan? Saya tanya soalan ini, tuan-tuan, genuinely. Ni bulan 9 Julai, Ogos, September, 2 bulan lagi nak pilihan raya negeri Sabah ni. Saya dengarlah ada beberapa orang dah dihantar di Sabah untuk buat training dan sebagainya. Okay, that's fine, good. That's not the plan. That is not a strategy.
Kita nak ceritakan strategi kan kepada orang. Yelah, aku bukan orang biasa. At least, bukanlah aku nak mengaku ni orang luar biasa. Tak. I'm part of the party lah. I'm part of the group. Takkan dengan aku pun nak berasa. Aku bukan musuh. I want to know. Kami nak pergi perang ni. Tak apalah. Pemilihan parti dah habis. Oh, jadi kau kata kau geng damai lah. Ini bukan masalah geng damai, tak geng damai. Geng damai, geng hiruk semua dah habis dah cerita tu. Sekarang kita nak pergi perang. Question is, what's the plan? Apa rancangan kita nak memenangi hati rakyat? Apa rancangan kita nak meningkatkan approval rating Perdana Menteri yang sekarang ini dah merudum, tuan-tuan. Tuan-tuan, approval rating yang disebut oleh Merdeka Center itu sebenarnya jauh tersasar. Saya dapat satu data yang lain. Saya tak boleh dedahkan data itu daripada mana. Sebenarnya approval rating Perdana Menteri kita berada at a very low level. Berada dalam level yang rendah. Saya tak nak sebut berapa persen, tetapi di bawah 40%. Merdeka Center hari tersebut kata approval rating Perdana Menteri 55%. Oh, dijaja di sana kemari. Actually no. Approval rating Perdana Menteri kita is actually below 40%. Okeylah, below 35% pun. That is bad, tuan-tuan. Itu actually bad. It's bad. Sebab kita kena faham, sewaktu Najib jatuh dahulu, approval rating dia adalah 33%. Pada masa Najib berada dalam keadaan paling rendah, rakyat melihat bahawa Najib ni 33% je. Dia orang tak berapa berkenan dengan Najib. Dan di kalangan orang Melayu, Perdana Menteri kita is even worse daripada itu. And that is why kenapa kita come to a conclusion, we need to have a plan. Dia macam ni, tuan-tuan. Data is one thing. Data itu adalah apa yang setakat bulan Jun. Bulan Jun ni. Jun lepas. Okay. So, boleh tak kita ubah berdasarkan data tu is? Jawapannya boleh. Depends on the strategy. Boleh tak kita ubah persepsi tersebut? Boleh. Depends on the strategy. That is why saya tanya, mana strateginya? Don't be in denial. Jangan ada yang lepas ni kata, kau tak tipu is, data tu tak betul. Jangan berada dalam denial. Jangan sampai satu hari nanti aku kata, kan aku dah cakap. Kan aku dah cakap, kenapa korang tak nak dengar? Aku tak nak, kan aku dah cakap tu, aku tak nak dengar perkataan itu. Aku nak satu hari nanti, disebabkan strategi yang betul, korang akan kata pada Iswardi, Iswardi kau salah. I like that. Saya nak yang itu. Saya nak itu. Saya nak suatu hari nanti tuan-tuan akan kata, tengok kita dah menang Iswardi. Apa yang kau cakap pada 9 hari bulan Julai 2025 itu adalah salah. You are wrong. Kita menang. Okay, I like that. Saya suka. Saya nak yang macam tu. Takkanlah saya nak betul belaka tuan-tuan. Saya tak nak juga. Sebab benda tu negatif. Dulu masa, saya ingat lagi masa saya buat live dekat Melaka. Saya ingat lagi. Saya kata bahawa Melaka akan kalah. Melaka akan jadi macam ni. Tak boleh menang. Bila kalah, tiba-tiba ada orang dalam PKR buat live lepas tu, lepas kekalahan itu. Kekalahan Melaka ini adalah disebabkan oleh Iswardi, dia kata. Kata hebat betul aku, kekalahan Melaka sebab aku. You know, saya cakap itu atas tujuan supaya kamu datang dengan strategi yang betul. Dia umpama macam ni. Saya selalu bagi perumpamaan kan. Saya selalu, kita tengok kat atas bumbung rumah kita ni. Alamak, bocor lah. Bocor ni. Bumbung rumah kita ni bukan bocor, tapi dia dah ada berlubang. Dah nampak macam reput dah. Reput. Nampak reput kan? Dah reput. Kita kena buat apa? So, strateginya, sebelum hujan lebat, sekarang ni hujan tak hujan lagi ni. Dah seminggu tak hujan ni. Sebelum hujan lebat, strateginya kita kena tukar tu. Kita kena tukar atas tu, kita kena tukar atap, kita kena baiki mana yang tak berapa elok, kita kena betulkan. Kalau tak, nanti hujan lebat, mati kita, habis kita, basah kita. Itu strategi yang paling bagus lah, strateginya. Strategi tak berbagus, kita tampal je lah pakai selotip je, letak plywood kat situ, tukul je lah. Strategi juga. Ada yang kata, tak, sepatutnya kita biar je lah, strategi juga. Ada yang kata, tak adalah, yang ni kita just simen je, strategi je, whatever lah, macam-macam ada datang dengan plan. Tetapi sekurang-kurangnya you have a plan, you have a strategy. So bila datang hari hujan, kita tengok, strategi mana yang terbaik, nanti baru kita tahu. Jangan tak ambil tindakan langsung. Bila tak ambil tindakan langsung, apa yang berlaku? Biar je lah.
Tak ada apalah, okey lah tu. Kita dah 20 tahun dah tinggal kat rumah ni. Reput sikit je, boom, datang hujan, boom, basah rumah kita. Kan? Air datang semua dengan bumbung-bumbung, runtuh. Rotoh sekali, runtuh dia. Kan? So masa tu tak boleh dia kata, dah kan aku dah cakap, tak boleh lah, dah terlambat dah. Kan? Bak kata cerita B. Ramlee kan. Bila Madu 3 tu kan. Dia lari-lari masuk rumah pak mertua dia. Kenapa? Pak, tapi belang dah pecah pak. Bapak dia lagi. Bapak nak pergi mana? Bapak nak pergi ambil sembayang. Sembayang apa pak? Asar dah habis. Sembayang tolak bala. Tak sempat pak. Bala dah dekat. Tak sempat pak. Bala dah dekat. Tak sempat dah masa tu. Dah terlewat. So my big question is, what's the strategy? Sekarang ni, apa strategi dia tuan-tuan? What's the strategy? You tell me. I don't know. What's the strategy? Rafizi dah ada, dia buat Ayuh Malaysia. Tapi itu dia. Dan dia bukan untuk strategi politik. Apa yang Rafizi buat itu bukan untuk strategi politik. So, Izzah tak boleh berharap kepada apa yang Rafizi buat. Rafizi bukan untuk menangkan Pakatan Harapan, no. Rafizi buat untuk tujuan dia. Social entrepreneur. Itu bukan strategi politik. So, Izzah kena datang dengan strategi dia sendiri. Kalau dulu Rafizi buat hero, dia boleh buat damai, bukan dia buat, saya tahu siapa yang buat, orang lain. Boleh buat strategi damai, itu strategi lah, itu betul lah. Rafizi datang dengan hero. Kan, hero, okey. Maka dia datang dengan damai. Okey lah, betul lah. Itulah strategi yang kita maksudkan. Maka kali ini, Rafizi datang dengan Ayuh Malaysia. Izzah datang dengan apa? Okay. Mungkin terlalu awal, tapi kalau siapa yang kata terlalu awal tu, bermakna dia tak reti lah politik. Kan? Maksud dia tak reti lah politik. Kalau dia kata, terlalu awal sangat benda ni terlalu awal, maksudnya dia tak reti politik lah tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Kita ni kalau nak bermula dia bukan awal. Sekarang ni kita dah terlewat. Kita dah terlewat. Terlewat. Kenapa Sabah makin dekat? Ialah untuk PRU kita ada masa lah. Kan? Sekarang ni untuk Sabah ni kita agak terlewat lah. Tapi ialah untuk PRU memang kita sempat. Hero tu sendiri membawa masuk ujian kuasa kan. Untuk ujian kuasa. Lepas tu dia bawa pula damai. Kan, dia buat damai. Ya, kita nampak lah. Alright. Okay, tuan-tuan. Alhamdulillah, ramai yang dah mengisi borang untuk pergi 12 hari bulan ni. Untuk program yang kita bawa. Kan, hero itu hidupkan idealisme reformasi dalam ujian kuasa. 12 hari bulan dia dah ramai. Bukan dah ramai dah. Kalau ikut yang daftar tu dah penuh dah sebenarnya tuan-tuan. Kat mana is 12 hari bulan dekat menara MPAJ. So macam mana nak join is? Pergi ke Facebook saya, dekat situ ada borang, tuan-tuan isilah borang tersebut. Kalau saya tak isi borang, boleh saya pergi is? Pergilah. Tapi borang itu dan juga pergi itu tidak menjamin tempat duduk. Tempat duduk ada 300 ya tuan-tuan. Ada 300. Sekarang ini yang mendaftar 400. Saya pun tak tahu mana nak letak ni kalau semua datang lah. Tapi kadang-kadang kita mendaftar ni bukan semua datang kan. Tapi saya percaya datang ramai tu. 400 yang mendaftar. Lebih ramai daripada orang berhimpun itu kan. Kalau saya buat demo agak-agak ramai tak orang datang. Hashtag RR boleh tak tuan-tuan? Hashtag RR saya nak tengok. Kita penuhkan hashtag kita dengan RR. Dalam ujian kuasa ni, saya kata dalam reformasi yang kita duk sembang ni. Kita kena faham satu perkara. Bahawa rakyat tidak sekadar hanya melihat dan mendengar perkataan. Dia nak tengok action. Dulu kita boleh cerita sebab kita pembangkang. Kita tak pegang kerajaan. Kita tak ada kuasa. Maka kita bolehlah sembang itu. Kita kata kita akan buat ni, buat tu, buat ni, buat tu. So sekarang ini kita dalam kuasa. Kita ada kuasa untuk menentukan. Kita tak boleh bagi alasan. Oh, kita sekarang kuasa, kita tak penuh. UMNO ada situ, GPS ada situ. Tak, itu bukan alasan tuan-tuan. Rakyat tak nak terima alasan tersebut. RR kita, real reform ni akan cuba untuk buat sebaik mungkin.
demi untuk merealisasikan real reform kita, RR kita ni. Hashtag RR, tuan-tuan. Saya harap kalau siapa yang pergi 12 hari bulan ni, boleh tak nanti bawa plankard RR? Boleh tak? Saya nak juga buat plankard RR. Jadi, all in all, kita nak jadikan negara ni lebih baik, sebenarnya kita ni, saya, tuan-tuan dan perempuan yang menonton, 4,000, 5,000 orang kita ni semua. Dan juga yang akan datang ni, mungkin menonton secara rakaman, kita semua ni, we are the one yang sepatutnya menggerakkan perkara ini. Kitalah yang sepatutnya menjadi penggerak, menjadi orang yang menggerakkan agenda ini. Dan kalau ini tidak berlaku, tuan-tuan, kalau pergerakan ini tidak berlaku, bermakna habislah kita. Kan? Habislah kita. That is why penting untuk kita nak gerakkan kita ni supaya rakyat tidak bosan dan rakyat tidak mengatakan bahawa kita bermain-main dengan perkataan. InsyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih yang membawa kita dalam kehidupan perjalanan yang betul. Dan insyaAllah kita teruskan perjuangan kita. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan tetap. Lawan. Assalamualaikum. Facebook ni LO hina Angkatan Tentera Malaysia dan juga